Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam peneraju kecemerlangan pendidikan. Saya Cikgu Muhammad Takiuddin bin Ahmad, penolong pegawai unit sumber dan teknologi pendidikan, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu akan membuat perkongsian kepada tuan-puan para guru sekalian berkenaan penerangan TVPSS ataupun TV Pusat Sumber Sekolah. Ia merupakan satu inisiatif penting sebagai usaha peneraju kecemerlangan digital di sekolah-sekolah daerah Kuala Terengganu. Mari kita menyelusuri sejarah TVPSS. Ia bermula diperkenalkan di negeri Terengganu pada tahun 2014 yang merupakan hasil cetusan idea dan bimbingan daripada dua tokoh utama iaitu Tuan Haji Alias bin Talib, mantan PPP SSTP JPN Terengganu sebagai penasihat projek, dan Tuan Haji Amir Elias Akram bin Abdul Majid selaku pegawai meja yang juga pelopor utama kewujudan TVPSS ketika ini. Hasil keberkesanan pelaksanaan awal ini di dua buah sekolah perintis di negeri Terengganu iaitu Sekolah Menengah Agama Mahmudiyah dan Sekolah Kebangsaan Jerangau Barat. Program TVPSS mula diperluaskan kepada lebih banyak sekolah pada tahun 2015 dan seterusnya digalakkan penubuhannya kepada semua sekolah di negeri Terengganu pada tahun 2016. Melihat keberkesanan dan potensinya dalam meningkatkan budaya digital dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperluaskan program TVPSS ke seluruh negara bermula pada tahun 2021 sehingga kini. Bagi memastikan pengurusan TVPSS di sekolah berjalan dengan lancar dan sistematik, beberapa langkah asas perlu dilaksanakan. Pertamanya ialah perlu mengadakan mesyuarat penubuhan iaitu untuk membuat pelatihan ahli jawatankuasa, merangka pelan strategik serta merancang aktiviti tahunan TVPSS. Sekolah juga perlu membuat pelatihan guru penyelaras diikuti dengan pemilihan jawatan kuasa kru TVPSS yang merupakan pasukan pelaksana dalam mengurus operasi TVPSS secara lebih aktif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan struktur organisasi TVPSS jelas dan berfungsi dengan baik. Setiap sekolah perlu memastikan TVPSS mereka mempunyai identiti visual yang tersendiri. Antara adalah logo TVPSS. Logo mestilah asli, tulen dan tidak menyentuh isu 3R iaitu raja, agama dan kaum. Di samping itu, perkara yang perlu dititik beratkan oleh pengurusan ialah penghasilan montaj. Yang mana sekolah perlu menghasilkan montaj ringkas dalam tempoh tidak melebihi 20 saat. Penjenaman ini bukan sekadar kosmetik tetapi membantu membina profesionalisme dan keseragaman TVPSS di peringkat negeri dan kebangsaan. TVPSS tidak hanya terhad kepada siaran dalaman sekolah sahaja, tetapi semua sekolah yang menubuhkan TVPSS perlu mewujudkan saluran YouTube TVPSS masing-masing. Tujuannya adalah untuk yang pertama sekali mengumpul dan memaparkan semua bahan video TVPSS. Keduanya pula memudahkan akses oleh warga sekolah dan komuniti, dan ketiga menyimpan rekod digital secara sistematik. Setiap bahan yang dihasilkan oleh kru TVPSS wajib dimuat naik ke saluran tersebut bagi memastikan pemantauan dan rekod yang lebih tersusun. Berikut merupakan versi yang telah ditetapkan sebagai panduan kepada pihak sekolah agar TVPSS dapat dikembangkan kepada aras yang lebih tinggi. Terdapat 8 kriteria bagi penetapan versi 1.0 sehingga versi 4.0 yang perlu dipatuhi oleh pihak sekolah. Jika semua kriteria tersebut dilaksanakan, maka TVPSS sekolah akan diberi status tertinggi iaitu versi 4.0. Dan jika dilihat kepada timeline format ini, ada 4 perkara yang perlu dilaksanakan bagi memastikan video TVPSS dihasilkan mendapat kualiti yang baik. Langkah pertama ialah dengan memaparkan montaj yang tidak melebihi 20 saat sebagaimana yang telah diterangkan pada slide awal. Peranan pengacara bermula pada langkah kedua
iaitu dengan memberi penerangan awal tentang video yang akan ditayangkan. Seterusnya adalah scenes tentang perjalanan aktiviti isi dan peristiwa video. Sebagai contoh, scene yang menayangkan kejadian pada hari sukan, majlis persaraan, program perkhemahan, hari guru dan sebagainya. Akhirnya adalah dengan kesimpulan penutup daripada pengacara. Di sini juga boleh ditambah dengan isi temuramah ringkas kepada mana-mana individu mengikut kesesuaian program. Soalan temuramah tidak perlu banyak, memadai 2 soalan sahaja dan perlu diingatkan bahawa soalan-soalan tersebut perlu dikemukakan dahulu kepada individu yang diwawancara agar menjamin kelancaran semasa rakaman dilakukan. Bagi pihak USTP Kuala Terengganu, digalakkan untuk meletakkan kredit di akhir video yang melibatkan nama guru TVPSS dan kru TVPSS sebagai tanda perhargaan dan kesungguhan dalam kerja buat guru dan murid. Setiap sekolah perlu memastikan video yang dihasilkan mempunyai durasi tidak kurang daripada 3 minit dan tidak lebih daripada 5 minit bagi mencapai salah satu format TVPSS yang telah ditetapkan. Tempoh ini ditetapkan bagi memastikan mesej dapat disampaikan dengan jelas dan juga berkualiti, tanpa terlalu panjang sehingga mengganggu isi kandungan video. Mari kita melihat kepada pengurusan fail TVPSS. Pengurusan dokumentasi adalah elemen penting dalam pemantauan TVPSS. Sekolah perlu menyediakan 2 jenis fail utama, iaitu fail pengurusan dan fail aktiviti. Walau bagaimanapun, kedua-dua rekod ini boleh dibuat dalam satu fail atau juga dibahagikan kepada fail yang berasingan secara fizikal ataupun secara digital. Bagi fail pengurusan, ia mengandungi yang pertama sekali carta organisasi induk, carta organisasi kru, surat latihan guru penyelaras dan kru, jadual bertugas kru dan ahli, maklumat umum kru, guru, laporan YouTube. Kewujudan fail ini membuktikan bahawa TVPSS diurus secara teratur dan profesional di peringkat sekolah. Manakala bagi fail aktiviti pula, ia mengandungi one page report OPR bagi setiap aktiviti TVPSS. Sebagai contoh, kru yang sedang mengurus program, mewawancara, memasang peralatan dan lain-lain. Segala aktiviti murid perlu direkodkan melalui OPR yang dihasilkan oleh pengurusan TVPSS. Dokumen ini amat penting dan ia secara langsung akan menunjukkan tentang aktiviti yang telah dijalankan, keberkesanannya serta bukti pelaksanaan TVPSS di peringkat sekolah. Sebagai kesimpulan, TVPSS bukan sekadar projek semata-mata tetapi sebuah platform strategik dalam membina budaya digital, kreativiti dan keterampilan murid serta guru. Dengan kata lain juga, ia merupakan satu proses dalam memperkasakan kemenjadian murid di sekolah. Seandainya pengurusan TVPSS dilaksanakan dengan baik, maka TVPSS berpotensi menjadi medium penyampaian maklumat sekolah yang berkesan dan inovatif. Sekian sahaja untuk saya kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.